Orang Kelantan. Lokasi di mana tu, Jem? Ni Pantai Timur. Ni LPT lah. Highway Karak. So korang ni, ini orang buat SCRL ni. Bentong ke ni? Depan sikit lagi sampai Bentong. Tapi tak tahulah pukul berapa sampai Bentong ni. Kita terowong pun belum sampai lagi ni. Ya, suasana raya dulu. Tak jam, jalan lancar. Jalan tegak je ni, tak ada halangan lalu lintas. Pergerakan lalu lintas juga lancar. Kenangan terindah lalui Ami. Orang mana? Orang Malaysia. Kuih lagi tak ada bang. Tak makan lagi. Korang, saya puasa lah bang. Serius saya puasa. Mana roti jong saya? Hilang lah roti jong saya. Tak tahu ke mana. Saya puasa. Serius saya puasa. Silap kanan. Okey. Hati-hati pandu Nyonya Rina Jericho. Straight Kak. Okey, Kak naik kereta drone je. Undur kelik tidur. Aku pasal drone 4-5 aku sampai gemuk je lagi. Kalau jam parut aku reverse balik, aku balik tidur. Esok baru aku balik. Tak pun balik raya baru aku balik. Kak ikut kata maps je. Pening nanti. Aduh, mumu lewat aku pening benarnya. Kalau ikut Seri Gombak, boleh masuk Ulu Yam, turun Genting Sepah. Kanan tu ikut jalan lama. Kanan jalan lama tak segi kanan. Kita pergi straight lah. Takut jalan lama. Kita Bang, jiran kau pintu tak kunci. Betul tu. Kunci. Muncul lepas kat balik belakang 2-3 hari ni. Esok agak jalan lancar lah. Acak dah hari ni duduk Raya mana? Raya Kuala Krai. Patah balik Kelang lah. Jauh dah ni mari. Macam rugi lah. Sia-sia je kena patah balik. Berapa jedah tu? Pukul 10 daripada Kelai. Lalu ni pukul 2 duduk Genting Sepah. 4 jam. Macam ni standard lah. Ini baru balik kampung. Yang penting sana. Ya. Tanah enjing kot tak ada tahu. Ni baru lancar sikit. Alhamdulillah lah. Bang ke mana? Macam bang hangit ke mana? Bang ke mana? Aduh, jangan. Tak tahu lah. Hangit? Raut Kuala Lipis ke Gua Musang. Okey. Di Raut pun tak ada masalah. Ya. Amara Ros ya. Okey. Abang gerak pukul berapa tadi? Pukul 2. Balik mana ni Farah? Ya Farah, saya nak balik ke Jerantupan dari Kuala Selangor. Saya gerak daripada Kuala Selangor pukul 2. Sekarang baru lepas tol ni Janda Baik. Pukul 6. Saya ingat mungkin saya kalau dari Johor ikut mana nak naik Kelantan? Saya tadi saya turun Shah Alam dulu. Daripada Johor turun Shah Alam. Shah Alam baru pergi Gua Musang. Minyak urut bawa tak bang? Bawa. Berapa jam lagi? Saya harap sebelum sahur sampai. Sebelum sahur. Gombak jam lagi tak? Jam lah ni. Kalau dah jam sini, jam lah semua. Jam gila. Perantau. Semoga sama sampai nak perantau. Terima kasih Zazali. Okey lah Nescafe Ais. Sedapnya Nescafe Ais. Betul kan, kadang-kadang kita tengok arena pun best. Tapi tadi kita orang dah solat dulu dah dekat ni Zohor jamak terus. Jadi saya tak tahulah kepada rakan-rakan yang balik ke Kota Baru yang ada 600 km daripada Kuala Lumpur. Saya tak tahu macam mana lah.
Sabar je lah, ini dugaan, cubaan. Lucu lah. Esok lah kena bas kereta. Tengok bazar bentung ada lagi tak dekat ni je. Apa? Ha? Teh ais? Boleh tahan. You malah kecek latih. Hati-hati pulang ke perantauan tu. InsyaAllah. Tengok tadi orang Tanah Merah 5 pagi. Sekarang baru duduk mana? Baru sapa. Oh, mana tu ni Gombak awak. Balik mana? Balik Dungung. Balik Terengganu. Berasa nak nikah dengan Penang. Kahwin lah dengan orang jauh. Barulah asyik. Baju raya tertinggal tak? Hello. Baju raya elok je hanga kat bawah. Kat bawah pula, kat belakang ni. Kita punya baju raya dengan ni semua dah settle dah. Korang, saya tak menyusahkan suami saya. Baju raya dah sekali hanger, sekali dengan tudung dah. Tak ada apa-apa yang tertinggal. Terima kasih sahabat-sahabat yang join live saya pada malam ni. Selamat berbuka. Betul je pun. Live kamera belakang boleh, tak ada masalah. Oh, betul ke? Akak balik mana tu? Balik Ganu, guys. Pasal saya akak terbang. Awak tolong pasang boleh tak? Sekarang ni